Okay, ni untuk perempuan. Korang kena dengar cerita ni. Isteri aku cuba vitamin C dan collagen effervescent ni. And honestly, ada beberapa perubahan yang aku sendiri perasan. Dia minum ni setiap pagi, vitamin C plus collagen effervescent. Dia larut cepat and rasa ringan macam orange soda macam tu. And senang je lah nak minum, tu yang buat dia konsisten. Actually, akulah yang selalu kena suruh dia minum. Sebenarnya vitamin C ni dia memang penting untuk perempuan sebab dia bantu kurangkan kulit kusam, sokong sistem imun, kurangkan rasa stres atau rasa penat. And kalau badan kekurangan vitamin C, dan paling penting ia diperlukan untuk bantu menghasilkan collagen. So lepas dia ambil ni, aku perasan dia kurang rasa lesu waktu pagi dan itulah pengalaman dia. Okay, collagen pula dia naturally akan berkurangan bila umur kita makin naik, especially lepas 25. Itu sebab kulit hilang firmness and texture berubah. Hydrolyzed collagen dalam bentuk minuman ni memang senang diserap badan. Vitamin C pula fungsi dia memang untuk bantu proses collagen dengan lebih baik. So ini memang fakta lah berdasarkan kajian. So yang aku nampak ketara dekat isteri aku, kulit dia nampak lebih fresh, tekstur kulit lebih smooth, parut jerawat yang lama nampak makin pudar perlahan-lahan. Dan overall muka dia nampak lebih cerah. Bukan putih tapi bright and healthy lah, sebab dia dah memang putih dah pun lah. Semua ni bukan magic tau, dia lebih kepada consistency. So dia ambil satu tablet setiap hari, lepas sarapan senang nak follow. Itu je. So kalau korang nak cuba benda yang bantu isteri aku ni, tekan link dekat video ni atau beg kuning. Try and see how it works for you.